Suatu zara bergerak dari satu titik tetap O pada satu garis lurus dengan hal laju awal 2. Pecutannya A pada masa T selepas melalui O diberi oleh A sama dengan 4 tolak 6T. Cari hal laju ketiga apabila T sama dengan 3. Okey. So, kita tahu bahawa V ialah integrate A dt. So, V ialah integrate 4 tolak 6T dt. So, 4T tolak 3T square tambah C. So, apabila T kosong, V ialah 2. Hal laju awal mah. Okey. So, 2 sama dengan kosong tolak kosong tambah C. C itu 2. So, V ialah 4T. Bukan. Negatif 3T square tambah 4T tambah 2. So, apabila T sama dengan 3. So, V ialah negatif 3 square tambah 4 3 tambah 2. So, dia adalah negatif 3x square tambah 4x tambah 2 ganti dengan 3. Kita dapat negatif 13. Okey. B, apabila A ialah negatif 8, V ialah berapa? So, 4 tolak 6T sama dengan negatif 8. So, kita dapat 12 sama dengan 6T. T ialah 2. So, apabila T 2, V sama dengan negatif 3 darab 2 square tambah 4 darab 2 tambah 2. So, kita ganti dengan 2, dapat negatif 2. Okey, inilah dia punya jawapan. Settle. Okey.